Mat, aku rasa nak balik kampung le. Dah 5 tahun aku tak balik. Kenapa ni Man? Kenapa tiba-tiba nak balik? Aku rindukan keluarga aku. Aku menyesal lari dari rumah dulu. Mesti mereka tertunggu-tunggu bila aku nak balik. Oh, macam tu ke? Kalau kau memang betul-betul nak balik, aku sokong je. Tapi kau tak boleh balik macam ni. Kau kena ubah image kau dulu. Betul juga kau cakap tu. Aku tak nak hancurkan hati diorang sekali lagi. Terpaksalah aku berlakon jadi baik. Tak sabarnya nak sampai kampung. Mesti semua seronok bila tengok aku balik macam ni. Mak Abah tunggu Angah balik tau. Dah nak sampai rasanya ni. Laju juga driver bas ni memandu. Alhamdulillah, dah sampai pun ke kampung. Masih sama macam dulu juga. Seronoknya rasa. Apa yang dah berlaku ni? Betul ke ni rumah keluarga aku? Angah dah balik le. Apa ni, babe? Tak rockers le? Tidak. Ya Allah, ampuni aku. Aku benar-benar insaf dan ingin bertaubat. Banyak dosa yang aku buat selama ni. Alhamdulillah, Angah dah sedar. Sebenarnya kami prank saja tadi. Kami tahu Angah nak balik, jadi kami rancang semua ni. Alhamdulillah, Allah dah sedarkan Angah. Terkejut juga tengok semua jadi rockers tadi. Sebenarnya kita orang prank je tu. Sekarang kita orang dah join heavy metal.